Ramai orang beli produk mahal, retinol, asid, serum semua ada, tapi kulit tetap naik jerawat, mengelupas atau makin sensitif. Kenapa jadi macam tu? Sebab ramai tak tahu cara susun rutin skincare dengan betul. Hari ni saya nak kongsi satu trend yang ramai pakar puji, skin cycling. Ini cara selamat dan berkesan untuk guna produk aktif tanpa rosakkan kulit. Contohnya, hari pertama kita guna exfoliating acid, hari kedua pakai retinol, lepas tu 2 hari rehatkan kulit, tak guna bahan aktif, cuma fokus lembapkan dan pulihkan kulit. Bila ikut cycle ni, kulit kurang iritasi, lebih glowing dan kita jadi lebih konsisten. Gunakan pelembap yang ada niacinamide dan glycerin masa hari rehat untuk bantu kuatkan skin barrier. Tak perlu cepat-cepat nak nampak hasil sebab perubahan ambil masa. Yang penting jangan stop. Cuba skin cycling dan bagi kulit anda peluang untuk sihat dengan cara yang betul. Kalau anda suka tips macam ni dan nak kulit cantik tanpa stres, jangan lupa like, follow dan subscribe untuk lebih banyak info mudah faham tentang skincare.